Saya ucap terima kasih pada YB kerana mengingatkan bahawa mereka menang kerana fitnah. Ya. Dan lawan fitnah mereka. Ya, kita kena lawan. Okay, Assalamualaikum. Podcast sesi kali ni. Jadi semalam saya mengikuti. Ni dah mula ke, Min? Dah start dah ni? Dah. Semalam saya mengikuti di Parlimen semalam. Ya. So YB menjelaskan bahawa PAS Perikatan Nasional menang kerana fitnah. Ya. Merujuk kepada banyaklah fitnah dia tu. Ya. Dan yang terbaru Pendang. Pendang kata membuat satu sangkaan jahat kononnya APMM operasi ini seolah-olah nak membunuh presiden. Kota Baru, apakah ini perancangan untuk membunuh Presiden PAS yang ada di Masjid Rusillah itu? Itu satu tanggapan yang besar, yang buruk pada penjawab. Jadi kita minta ahli parlimen kita komen selaku ahli parlimen yang legislatif ini, bagaimana seorang ahli parlimen mengeluarkan satu tanggapan jahat 366 kepada anggota penjawat awam negara kita ni. Okey. Sebab itu orang sebutkan begini, maksudnya kalau dia kata nak entam, nak maki, maksudnya nak entam, nak maki, nak tibai, maksudnya jangan pegawai juga kita kerajaan ni terdapat dalam negara kita ni. Maki tibailah kita. Maksudnya kita ni daripada Pakatan Harapan, kita daripada UMNO Barisan Nasional, dan juga daripada kita ni daripada Kerajaan Madani. Sebab itu kita nak sebutkan APMM ni dia buat satu latihan, dan kebetulan pula dia buat latihan tu di Marang, dan mereka gunakan masjid di Rusillah Marang tu. Apa masalah kalau dia kata APMM ni nak menggunakan masjid di Marang itu sebagai lokasi untuk tempat mereka mengadakan latihan. Dan apa yang disebutkan oleh ahli parlimen Pendang tu yang menyatakan ada cubaan untuk membunuh Presiden PAS itu sendiri. Dan ini adalah merupakan satu kenyataan yang sangat biadab, satu kenyataan yang sangat jahat, dan sepatutnya kenyataan ini patutnya pihak polis kena masuk siasat kenyataan yang dikeluarkan oleh ahli parlimen Pendang ini, kerana menyatakan bahawa APMM nak membunuh Presiden PAS itu sendiri. Sedangkan anggota APMM ini datang untuk solat zuhur, mungkin untuk solat asar mungkin, dan juga untuk beriktikaf di masjid. Ini merupakan satu amalan yang baik, sepatutnya dipuji oleh setiap warga dan juga masyarakat yang terdapat dalam negara kita. Tetapi inilah dia Perikatan Nasional khususnya Parti Islam Sebelah PAS yang datang isu sekarang ini, mereka menggunakan pembohongan, penipuan, fitnah, adu domba untuk mendapatkan sokongan dan juga undi daripada warga dan juga masyarakat yang terdapat dalam negara kita. Sebab itu rakyat Malaysia seluruhnya, lihatlah, inilah kualiti kepimpinan Parti Islam Sebelah PAS dan juga Perikatan Nasional yang mereka cuba untuk menyorok isu perpecahan yang sebenarnya sedang berlaku dalam Perikatan Nasional itu sendiri. Sebab itu kita harus tolak pimpinan-pimpinan Parti Islam Sebelah PAS dan juga Perikatan Nasional, khususnya baik pilihan raya di negeri Sabah ini dan juga pilihan raya umum yang akan berlangsung mungkin 2 tahun lagi daripada sekarang ini. Seluruh Jeming. Terima kasih. Jadi saya ucap terima kasih pada YB kerana mengingatkan bahawa mereka menang kerana fitnah. Dan lawan fitnah mereka. Kita kena lawan. Fitnah ni memang kita kena lawan sungguh-sungguh, dan penjelasan dan juga penerangan harus kita berikan kepada seluruh masyarakat dan rakyat dalam negara kita ini tentang amalan fitnah yang mereka lakukan kepada Kerajaan Madani yang ada pada hari ini.